Saya pernah buat satu eksperimen ataupun kira-kira duit raya anak emas lawan dengan ASB. Sebelum tu save dulu video ini untuk rujukan anda. Tahun 2020 saya mula kumpul duit raya anak. Masa itu harga emas sekitar 240 segram sahaja. Saya pilih tukar kepada emas sedikit demi sedikit dalam Gold Accumulation Program Account Gap di Public Gold. Dari 2020 sampai 2025 saya cuma konsisten simpan setiap bulan. Sekarang jumlahnya sudah lebih 50 gram emas. Tahun 2026 ini harga emas sekitar 700 segram. Nilai simpanan anak saya sekarang dah hampir 35,000. Kalau duit yang sama saya letak dalam ASB ataupun tempat lain dengan dividen sekitar bawah 6% setahun, nilainya mungkin sekitar 16,000 lebih sahaja. Eksperimen ni buat saya sedar satu benda, kadang tempat kita simpan duit raya anak buat perbezaan yang sangat besar dan hasil yang sangat berbeza. Kalau nak tahu cara mula simpan emas untuk anak, tuan-puan tengok video ni 5 langkah untuk mulakan simpanan emas ataupun isi beg biru dekat bawah. Saya akan bantu tuan-puan dan kongsikan langkah step by step untuk tukar duit raya anak ataupun simpan setiap bulan untuk akaun emas anak. Jangan lupa follow dan komen untuk lebih banyak ilmu kewangan dan emas.